Nipis betul laptop ni weh. Cuba tengok, macam biskut dah. Dia punya ketebalan dalam setengah inci je tau. Dah lah nipis, ringan pula tu. Dia punya berat cuma 980 gram. Ini dia guys, Asus ZenBook A14, laptop yang sangat sesuai untuk golongan profesional. Lebih-lebih lagi kalau korang selalu travel, memang sesuai sangat pakai laptop yang nipis macam ni. Cuba tengok design laptop ni, memang nampak estetik tau. Dalam masa yang sama, sangat powerful. Aku memang suka tau design laptop ni. Dia bukan setakat nampak estetik, tapi dia punya finishing pun memang rasa premium. Kalau korang nak tahu, laptop ni dia berbuat daripada Ceraluminium tau. Gabungan ceramik dengan aluminium. Memang unik dia punya finishing ni. Yang penting dia scratch resistant dengan fingerprint resistant. Lagi satu, Ceraluminium ni 30% lebih ringan dan 3 kali lebih strong daripada aluminium yang biasa. Lepas tu yang bestnya, walaupun laptop ni ringan, tapi dia tak kedekut port tau. Cuba tengok ni, saya ada 3.5mm jack, 2 USB Type-C port dengan HDMI port. Lepas tu dekat belah sini ada lagi satu USB Type-A. Untuk performance pula memang best tau, sebab dekat sini ada prosesor Snapdragon X Elite yang terbaru. Prosesor ni punya performance memang betul-betul cekap tau. Dia siap boleh outperform MacBook Air M3. Dengan 32GB RAM memang tak ada masalah tau kalau korang nak multitasking yang berat-berat dekat laptop ni. Nak edit video boleh, nak buat graphic design boleh. Kalau nak buat live dekat laptop ni pun boleh tau. Walaupun nipis macam ni je, korang jangan pandang rendah tau dekat dia punya bateri, sebab dia punya bateri life ni boleh tahan sampai 29 jam penggunaan. Yang bestnya, tak kira lah korang pakai laptop ni pakai dia punya bateri ataupun plug in dekat dia punya charger, dia punya performance still sama tau. Tak sama macam Windows laptop yang lain yang akan drop dia punya performance kalau korang pakai dia punya bateri. Lagi satu, dia ada silent cooling tau kalau korang pakai laptop ni secara ringan-ringan. Performance AI dekat ZenBook A14 ni memang betul-betul capable tau. Dia boleh buat 45 trillion operation dalam masa 1 saat. Dengan software Copilot Plus PC ni, macam-macam task harian boleh siap dalam masa yang kejap je. Kalau tengok dia punya display ni, memang nampak cantik dan vibrant tau. Ini kita panggil Asus Lumina OLED display. Kalau korang editor ataupun graphic designer, screen macam ni memang sesuai tau, sebab dia ada 100% DCI P3 color gamut. Cuba tengok warna hitam ni, memang betul-betul true black dan dia ada 600 nits peak brightness. Dia punya bezel pun memang nipis, 90% screen to body ratio. So pada pendapat aku, Asus ZenBook A14 ni ada spek yang memang betul-betul serius tau, sesuai untuk golongan profesional. So kalau korang tengah cari laptop dengan spek yang best dalam masa yang sama, nakkan design yang estetik, boleh try Asus ZenBook A14.